lah tu Dina. Kita kena tanam banyak pokok. Walaupun fotosintesis tu macam mudah je bunyinya, tapi ini proses yang penting. Kerana Dina tahu tak, pokok dan hutan ni boleh mempengaruhi iklim dan bagi kesan pada cuaca kita. Pokok gaharu ni ialah satu pokok yang boleh memberi pengubatan kepada orang ramai, boleh menjadi ubat, boleh menjadi digunakan untuk keagamaan dan juga untuk secara sosial juga, ya, kalau kata kita datang untuk merawat. Dan kawasan ini boleh digunakan untuk mendidik orang ramai tentang kehijauan pokok, tentang tanam pokok semula, tentang menyayangi alam sekitar. Kayu gaharu ni dari luar sama saja macam tadi kita buat kikis-kikis. So sampai bersih sekali, sampai jadi macam ni. Dalam luar semua bersih, hanya macam tu customer harap akan beli. So this is the original, tak ada bubur lapisan apa. Tak ada. Pure asli daripada pokok ni. Ni dah 3 gram. There is ni 100 gram lah. Macam beli emas lah. Dina, Malaysia ni kan dah lama mengurak langkah proaktif menanam bermacam-macam jenis pokok. Bukan saja nak menghijaukan bumi, tapi nak menjana ekonomi negara dan penduduknya. Maksud Oma? Cuba Dina tengok ni. Kita dah tengok, dah rasa, dah cium dari sebatang pokok gaharu je Dina. Macam-macam boleh dibuat ni Oh, betul Oma. Setuju sangat. Dina pun sebenarnya bangga bukan saja dari yang kita sedut ni segar, tapi hasil dari sebatang pokok tu macam-macam kan Oma? Iya. Sedap lah. Tapi Umar tak boleh makan. Banyak-banyak orang tua. Boleh je rasa-rasa Oma. Dina, enak ke ni? Boleh lah, tapi seronok. Jadi apa yang Dina dapat pengajaran pada hari ini? Sebenarnya kan Oma, Dina tahu yang kita ni perlu hidup satu sama lain. Macam contoh pokok gaharu, dia perlukan kelulut, dia perlukan buru walik, dia perlukan air, dia perlukan cacing. Macam ni juga kita pun perlu hidup satu sama lain. Umar sangat gembira sangatlah sebab Dina dapat mempelajari sesuatu pada hari ini bila kita melawat Gaharu Tea Valley. Sebenarnya kan dalam kehidupan ni kan Dina, kita juga sebagai manusia memerlukan antara satu sama lain. Contohnya untuk penjagaan alam. Kita memerlukan satu sama lain untuk menjaga alam, untuk menjaga kebersihan sekeliling kita. Kita tak boleh mengharapkan orang lain. Jadi Oma berharap cucu Oma yang seorang ni mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Kerana itu tanggungjawab kita. Jangan lupa. Boleh